Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Selamat malam. So, seperti yang tertera lah kan, kita hari ni nak unboxing Digimon. Digi ada je. Digi pun ada. So, yang saya punya ni Digimon Original New Wave 1 Digivolution Agumon namanya. Ni baca kat sini. So dia kata ni siri Agumon. So apa yang bezakan ni, dia punya casing tu je kan. Casing dia. Dia punya casing tu je. Lepas tu casing dia satu dia tak dicucuk bawah. Okay, tentang cucuk bawah tu nanti kita cerita sekejap lagi. So ni manual dia. Okay, manual dia macam biasa, ABC button, hook. So penutup cover belakang baterinya, dia menggunakan bateri apa tu? Apa guna bateri? Tak tulis lah. Tak tulis guna bateri apa. So kita terus ke barangannya. Dia warna Agumon lah. Dia macam kita tampal tattoo stiker tu kan. Stiker tu dia tampal dekat ni Digimon. Mungkin ni versi, tak tahu versi lama. Tapi itulah dia punya ni dah dekat bawah, dekat atas kan. Kotak ni dulu dekat sini. Jadi kita boleh tarik tu, kira macam nak main secret lah, dapat apa kan. So sekarang dah tak boleh buat. Mari kita cabut. Tu kata Digimon 20th. Okay, name ada name. Name nak buat apa? F A Z. Tak masuk tak masuk frame. Sorry. Tengok ni, duk tengok ni dah tak perasan terkeluar dari frame. Dia ada kena bubuh nama kan. Dulu tak ada kan? Tak ada. Lepas tu dia kata okey ke nak bubuh nama ni? Okey lah tu. So what's the time now? Jam pukul apa? 9.59. So kita make it 10 lah. Make it 10. So set. Bila kita set, biasanya sebab dah 1 minit ni. Sekejap dia punya counting smart. Okey, pukul 10. Tekan ni, bukan ni. So dia akan jadi telur kan. So bila jadi telur ni, kita tunggu dulu telur ni menetas. Okey, menetas. Okey. Itulah tu. Dia menjerit nanti menetas. Kalau dia lapor ke apa ke. Macam mana untuk sound dia? Macam ni dua-dua Dua-dua. Masih lagi boleh. Okey. So sistem tutup sound tu, tekan button A dengan C tu masih lagi sama. So kita buka punya state. Nama dia Botamon. Nama dia Botamon. Okey. Dia ada dia punya berat, umur, berat dengan umur kan. Dia punya hungry. Dia punya strength. Effort ni apa? Ada effort sekarang. DP tu apa tak tahu. Ni baru lah ni. Ada win percent ni, ada lah. Memang ada ST apa tu. So ni dia punya ayam. Ni dia punya vitamin. Okay. Ni punya latihan. Ni apa ni? Macam mana latihan ni? Tak tahu. Macam itu terus sebenarnya kan. Kau tak bukan dia hantar satu TNN. Sistem baru. Sistem baru. Memang lain macam lah sistem baru ni. So dia ada punya ni, piala apa tak tahu. Ni dia punya toilet Toilet dia separuh ke? Toilet dia separuh. So tak boleh lagi pun. So ni lampu pun tak boleh lagi. Ni kalau dia sakit bagi ubat. Dan ini confirm metal punya. So kita boleh tengok Gigi punya sekali. Okay, ni Gigi punya. So okay, kalau kita tak buat apa-apa, dia akan masuk ke power saving mode lah. Kena tekan. Dah tidur Gigi punya. Dah boleh tutup lampu kan. Dia ada wake, ada sleep. So sleep lah. Sleep. Dah. Dia tidur macam tu lah. Dah tak ada gelap lah. Tak ada. Dah tak ada gelap. Dia tidur macam tu je. So Gigi punya apa nama, vitamin apa punya version? Gigi punya version ni adalah
Pixel Protein. So ini version Agumon. So nanti kalau nak battle macam mana, ni cara battle dia lah. Kita kena dapatkan ni battle. Apa tu, tekan lah ni battle. Siap. Okay, macam itulah dia Digimon version 1 lah kiranya. Version 1 new generation. Okay, Tapi dua bingkai ni boleh buka. bingkai boleh buka, betul. Bingkai Frame boleh buka, dia punya bingkai. button boleh tukar. Itu Hmm. modify lah dulu. Hmm. So, okay, tu je lah. Alright, thank you for watching. Okay, Bye-bye. Selamat berdigimon. Hmm.